ataupun 600 ton. Yo, what's up everybody? So hari ni kita dah settlekan beberapa hal, meeting bersama Cik Mansur, Bang Har dan Dr. Mansur dan bos pun. Ya, siap. Saya sebagai sekretaris untuk set up apa yang perlu kita set up, macam surat, listing barang data, and ada khabar gembiranya ialah kapal tengah on the way daripada salah satu orang kaya di Aceh. So kita harap barang bantuan ni disaktirkan. Ada berapa ton Datuk? 5 ataupun 600 ton. 5 sampai 600 ton. Macam mana bos? Daripada masyarakat Aceh saja. Kemungkinan besar ada lagi bantuan, kemungkinan besar daripada pemerintah Malaysia dan juga syarikat-syarikat dan juga rakyat Malaysia. Kemungkinan besar lebih daripada 500 ton. So bagi korang yang nak menderma, sila. Kami alu-alukan, boleh kontak saya, boleh kontak Mas Pun ataupun Dr. Mansur, dan kita akan cuba adjustkan secepat mungkin untuk membantu dia orang lah. So in the next video, thank you dah support kita, thank you dah doakan kita. Kita harap benda ni terus mudahkan mangsa-mangsa yang ada kat Aceh.